Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Kak, pergi save dia lah. Malas lah. Kau beli pun lagi tu. Engkau lah serve. Apa saya nak beli? Dia makan free, lepas tu keluar. Dia belah macam tu je nanti. Okay. Okay abang, saya banyak. Adilah, Amar, kenapa tak save dia? Macam tak ada duit je bos. Macam mana you tahu? Amar kenapa tak save dia? Macam mana you tahu tak ada duit? Saya yang save dia sekarang. Tengok macam mana saya closing dia. Tengok, bos dah layan lah. Tahu kan ada duit pun, dia nak beli pun. Tak beli pun, Confirm tak beli punya tu. Kau ada duit pun tu. Waalaikumsalam warahmatullahi kak. Cari apa kak? Ya, Bib, saya nak cari produk kesihatan untuk family saya lah. Contoh macam husband saya, dia asma kronik. Sekarang dia sakit dada. Lepas tu You datang dari mana? saya datang jauh. Oh baik. Masya Allah, memang semua ada. Boleh insyaAllah rasa sekarang oksi garlic. Bismillah, ambil satu sudu. Oh datang dari Jawa? Bismillah. Ya, saya datang dari jauh. Bismillah. Habib. Boleh insyaAllah. Kan? Memang ada banyak barang yang insyaAllah boleh bantu untuk suami, untuk semua family insyaAllah. Oh, rasa bawang putih pekat. Betul? Kuat. Ni oksi garlic. Bismillah. Memang betul-betul berkesan. Memang oksi garlic. Boleh try satu? Boleh. Boleh ya? Boleh. Satu lah kak? Ya, satu Bismillah. ni satu. Baik. Dan saya Bismillah. nak cari OC joint juga untuk sendi. Okey. Okay, saya nak Arabic gum Okey. untuk melawaskan kencing. Memang ada Saya insyaAllah. kencing tak lawas. Okey. Dan jangan lupa juga saya nak castor Kasut oil. oil. Boleh. Castor oil. Saya tunjuk kak. Baik. Bismillah. Okey. Masya Allah. Bismillah. Ni oksi joint yang 3 minyak yang terbaik. Minyak zaitun, minyak kelapa, minyak Masya Allah ni minyak lupan yang boleh kontrol gula dalam darah, memang terbaik untuk sakit sendi, lutut, memang Masya Allah mujarab. Ambil 2 sudu pagi, 1 sudu sebelum tidur, lepas tu sapu. Okey, ini satu. Lepas tu ini Masya Allah memang boleh bantu untuk satu family, bukan untuk suami yang kencing, yang tak lawas, yang apa, yang untuk buah pinggang, jaga buah, memang terbaik. Ambil 1 sudu besar, rendam dalam air, lepas tu minum pagi. InsyaAllah rendam 1 malam. Oh, ni zafaran. Bila-bila letak 2 urat saja, lepas tu minum. Okey, ni untuk kulit cantik, memang cantik insyaAllah. Okey, oksi ni castor oil untuk mata kita kalau kita naik motor. You datang naik motor, betul? Hujan? Hujan, Masya Allah. Okey, bila kita naik motor, dia macam apa ni masuk dalam mata kita, urat jadi kering, boleh bantu ni. Bukan orang sakit saja, tapi kita ambil yang original. Ni insyaAllah castor oil. Cukup castor oil satu? Percubaan satu dulu. Cukup insyaAllah. Okey, madu oksi garlic. Lepas tu ada satu produk, wallahi insyaAllah boleh bantu untuk family. Saya boleh tunjuk? Boleh. Bismillah, di sini. Silakan. Okey. Ini yang madu sana yang Masya Allah viral sekarang. Memang terbaik. Ambil 1 sudu malam, esok memang flash. Apa dalam perut kita yang kotor, yang memang flash. Sebab semua menakik dari perut kita, betul? Memang ada hadis, betul? Ni sana Sidra Harmoni, tapi seminggu yang pertama 2 kali. Lepas tu sekali memang cukup. Boleh try juga ni. Boleh try? Boleh, saya nak try. Okey, ambil yang besar atau kecil? Ambil yang besar lah. Besar dah? InsyaAllah. Baik. Baik. Terima kasih banyak kak, insyaAllah. Ini 2 bil untuk kakak, untuk sebutan bertuah insyaAllah. Masya Boleh Allah. tengok live kita? Ni saya letak di sini ya, insyaAllah. Boleh mungkin rezeki kakak atau rezeki apa suami sampai dekat Makkah Madinah insyaAllah. Masya Kita Allah, nanti Masya kita Allah. hantar mesej untuk kakak, boleh tengok live kita. Masya Allah. Baik, terima kasih Baik, banyak. sama-sama. Terima kasih banyak. Tapi mana hadiahnya? Allahu Akbar, nak hadiah? Boleh Ya, insyaAllah. saya nak hadiah. Boleh, kita bagi Fashina satu. Bismillah. Kita bagi kurma satu. Kurma coklat ya. Ini untuk Masya Allah. Bismillah. Ini hadiah juga. Saya simpan dalam beg ya. Okey. Okey, Terima kasih banyak. Habib. Terima kasih banyak. Habib. Sama-sama. InsyaAllah. Fi amanillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini hadiah dari saya. Doa untuk suami saya. Boleh insyaAllah. Amin. Doa untuk suami saya. Saya mengharap sangat. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alright. Adilah. Tengok macam mana. Tengok kita selalu cakap apa-apa customer, siapa-siapa masuk kedai kita, miskin, kaya, semua layan sama. Tengok. Nampak sekarang? Pak Bos. Kita selalu cakap dalam live, macam semua konten.
masuk lapar keluar kenyang, betul? Kita selalu bersedekah. Apa sedekah? Kalau orang tak ada duit, dia masuk nak makan kurma saja, nak merasa madu khalta, nak rasa apa-apa, kita cakap halal. Tolong macam ini, jangan buat macam ini. Tolong Ammar, Adilah jangan. Siapa-siapa, Datuk Seri atau orang miskin atau semua kita layan sama. Tolong.